Mak, Ryan buang air besar tadi. Tapi macam ada darah sikit. Mak rasa kenapa Rosnah. Ada darah? Itu bukan cerit-perit biasa tu, Rosnah. Itu mungkin disenteri namanya. Disenteri? Macam serius saja bunyinya. Kau ingat Omak ni main-main? Mak ada dengar doktor cakap disenteri ni penyakit yang ada jangkitan dekat usus. Najis dia bukan cair tau. Ada darah sekali. Bahaya tau, Rosnah. Boleh buat budak dehidrasi. Agaknya betul lah aku sebut ni. Muntah-muntah, demam. Silap-silap kena masuk hospital. Aduh. Rosnah ingat nak bagi dia air kosong je dulu. Tengok macam mana keadaan dia. Rosnah, kau masih lagi menyusukan si Ryan kan? Mak. Masih menyusu lagi. Teruskan susu badan pada anak kau tu. Jangan kau nak tukar-tukar bagi air kosong pula pada dia. Nanti takut makin lemah badan dia. Iya ke, Mak? Ingatkan air tu boleh bantu. Rosnah, ini perkara serius. Tak boleh sembarangan tau. Lagi satu Mak nak pesan. Kebersihan tu penting. Cuci tangan elok-elok. Botol susu Ryan tu cuci bersih-bersih. Bukan main bilas gitu-gitu je. Rosnah kadang-kadang je bilas cepat. Sebab si Ryan tu dah meraung-raung. Barang-barang permainan si Ryan tu pun kita kena selalu lap, Rosnah. Jangan dok main biar-biar je sepak-sepak atas lantai. Kuman tu bukan nampak dek mata kasar kita ni. Baik, Mak. Rosnah bawa dia pergi klinik sekarang juga. Eloklah tu, pergi cepat. Jangan kau tunggu sampai penyakit ni dah melarat-larat. Cirit berdarah ni bukan benda main-main tau. Pergi cepat, pergi ke klinik ya. Okey, bye. Aku pula yang bye. Dah pergilah, Rosnah. Pergi klinik cepat.